Assalamualaikum. Ni memang customer aku ya, dia daripada Kahang. Hari tu pernah datang sekali buat overhaul. Hari ni dia datang lagi. Tadi ceritanya pasal spring patah. So, dia minta tolong dekat aku, bang, tolong pasangkan sekali bang zinc ni. Sebab zinc hari tu saya tukar bearing tiba-tiba dia benda hancur macam ni. Jadi on the way aku nak buat pemasangan, aku pun kena keluarkan dia punya hard bearing ni dulu. Okey. Jadi bila aku keluarkan hard bearing dia, perangai dia sama korang tengok. Kun ni dah goyang, dah berjoget dah. Jadi akibat kun yang goyang ni, dia kata tempoh hari dia tukar bearing dekat Johor. So aku niat tak ada nak condemn orang, tak ada. Tapi apa yang aku jumpa, aku kena info. Nampak Akibat kun yang dah goyang ni, bearing hancur Tu satu. Yang kedua, korang tengok pula ni. Dia punya shaft habis dah. Nut pun dah makan, trip. Jadi jujur aku cakap, kalau pomen jumpa benda macam ni, kalau dia jumpa kun goyang macam ni, info dekat owner, panggil owner tukar satu ketul. Tukar seketul knuckle macam ni Seketul knuckle kena tukar. Yang ni korang tengok Tengok ada goyang ke tak? Tengok ada goyang. Aku goyang tak ada goyang langsung Pusing tak ada bunyi Okey? Jadi itu ceritanya. Okey? Terima tu. Okey, kejap sebelum aku nak buat pemasangan, aku nak periksa dulu. Takut nanti memanglah kau bagi dia second hand original. Nasib tak baik dia pakai seminggu, 2 minggu, tiba-tiba grease dalam ni kita tak tahu berapa lama dia letak, dia kering ke, dia ada masuk air ke, dia karat ke. So aku buka juga, aku check. Bearing ni tadi memang ada sikit karat, tapi dia tak ada cala Bearing cantik lagi. Yang paling penting sekali ni, shaft ni. Korang tengok yang ni. Ini yang dah makan ni, yang second hand yang aku nak bagi terbaiknya. Jadi barang masih cun. Okey? Itu sajalah sedikit yang aku dapat share. Sekurang-kurangnya benda ni dapat orang kata pengalaman kat korang. Kalau kena kat korang macam ni, korang tahu apa nak buat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.